Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua viewer-viewer Akil Syarudin. Terima kasih kerana menonton video saya guys. Daripada awal korang support saya, video-video terakhir saya pun korang support. Alhamdulillah, terima kasih guys. So hari ni guys, video saya nak try nasib untuk video kelas memandu. Hari ini adalah hari terakhir, sesi yang ketiga untuk kelas lesen aku be full. So aku nak cuba nasib saja. Aku nak buat video. Kalau kata aku boleh buat video, aku akan teruskan buat video. Kalau kata tak boleh, cikgu pusat memandu tu tak bagi, ataupun siapa-siapa lah yang tak bagi dekat pusat memandu tu, so kita akan tutuplah kamera. Tak boleh lah rekod kan. Tapi kalau kata boleh, aku akan teruskan lah. Kalau ikutkan guys, kelas pertama dan kelas kedua aku minta izin tak dapat. Tapi kelas ketiga ni aku nak cuba nasib. Kalau kata terbuka hati, kita baca-baca lah sikit doa aku ada rezeki dapat buat video, tak tahulah. Tapi nanti aku akan godek lah cikgu tu, kita bagi ayat-ayat manis sikit kan. InsyaAllah guys, aku nak cuba je nasib sebab ini adalah kelas yang terakhir aku, kelas yang ketiga. Lepas kelas ketiga ni akan ada pra-test, which is QTI tu. QTI tu sebelum JPJ. So kelas pertama, kelas kedua, lepas tu kelas ketiga. Lepas kelas ketiga tu ada pra-test, QTI, dan kemudian yang terakhir barulah kita JPJ. JPJ test tu lagi lah kan. Itu lagi lah. Uish. Tak minta lepas lah guys. Sebab JPJ test ni dia punya, kalau kata gagal, nak repeat tu agak mahal jugalah. So untuk kelas ketiga ni kita buat betul-betul lah, insyaAllah kita training betul-betul. Untuk motor B-Full, sebab motor B-Full berat guys. Walaupun dia pakai motor ER6 saja. Sebab aku jarang bawa motor-motor besar ni. Kalau jumpa kawan-kawan punya yang ada motor besar ni, barulah kita try-try kan. Tapi untuk motor tu agak berat jugalah. Kalau you guys yang tak pernah bawa motor biasa, tiba-tiba nak bawa motor macam tu, agak mencabar jugalah. Dan saya dah ni okey kot, insyaAllah lah guys, insyaAllah dah okey dah. Minta-minta guys, dapatlah guys. Dapatlah kita buat video Tapi aku tak tahulah pagi-pagi ni nak kena bodek pula. Kalau ada rezeki ada lah guys. Okay guys, so kita dalam perjalanan untuk pergi ke kelas memandu. Kita buat dekat area Southville tu. Ya Allah, pemudahkanlah ya Allah. Bagilah ya Allah. Terbuka hati cikgu tersebut ya Allah untuk memberi kita keizinan untuk buat video kelas memandu B-Full. Tapi aku tak tahulah guys, kalau kata boleh buat, kita buatlah Kalau kata tak boleh tu, aduh, sayang lah. Sebab ini adalah kelas yang ketiga dan kelas yang terakhir sebelum aku QTI, pra-test, dan juga kalau lepas QTI kita akan buat JPJ test lah. Ya Allah, mudahkan segala-galanya ya Allah. Allahu Akbar. Untuk lesen memandu ni guys, aku buat dengan ejen. So senang lah kalau buat dengan ejen. Ejen uruskan semuanya. Senang guys, memang senang lah. Ejen tu uruskan A sampai Z. Kau tinggal datang kelas, kau minta ada tarikh sekian-sekian. Kalau ada tarikh kosong, bolehlah kelas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat buat video. Bismillah. Aku tutup video dulu lah guys, segan pula aku lah. Nanti kita sambung lah kalau boleh Kalau boleh buat video, nanti aku on balik kamera. Lepas tu kita buatlah video. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akil Syarudin di dalam channel Akil Syarudin. So guys, setelah pujuk merayu guys, aku dapatlah buat konten untuk kelas lesen B-Full aku. Sampaikan bos-bos pun tadi aku minta cikgu call untuk minta kebenaran lah untuk buat video. Kita akan start. So dengan pertama sekali KPP 02 kita buat KPP 02. Pertama sekali kita kena cek tayar lah macam biasa. Ini adalah rutin sebelum menunggang. Cek tayar depan dan belakang, tekan-tekan sikit, buat syarat macam tu. Lepas tu kita start engine guys. Start engine, kita cek lampu cek lampu depan, kita cek lampu belakang, kemudian signal kiri. Okey, baik. Signal kanan. Alright. Signal semua okey, tayar pun okey. Barulah kita
kita check kita punya brake. Okay, first kita check brake depan dulu. Kemudian kita check brake belakang. Kemudian side mirror kita adjust sikit. And then barulah kita start gas. Okay guys, signal kita kena letak kanan Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk permulaan sekali kita bermula dengan TT guys. Jadi untuk TT ni kita kena lebih daripada 7 saat. So cuba korang kira lebih tak saya 7 saat. Alright guys, selesai 7 saat. Kemudian yang kedua kita buat cone lah. Kita buat rutin selamat, kiri, kanan, pandang belakang, horn, jalan. Awal-awal tadi saya lupa bagi horn. Sebab saya nak tunggu habis pelajar tadi ramai. Jadi saya nak tunggu diorang habis dulu. Agak nervous lah sebab saya baru buat video ni, dapat rekod. Okay guys, sambil kita kelas-kelas ni kita akan membebel. Kita mengoceh sikit lah Allahu Akbar. Okay, ini adalah brake kecemasan guys. Halangan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat rutin selamat, kiri, kanan, belakang, on, jalan. Okay, brake. Macam tu. Lepas tu kita check balik kiri, kanan, belakang, jalan depan sikit. Kita habiskan dulu round ni. Lepas tu kita membebel guys. Kiri, kanan, belakang, on. Alright. Sebenarnya guys, aku nak buat video tadi, aku memang pujuk rayu lah cikgu yang conduct kelas aku, yang in charge kelas aku. Dan kemudian cikgu tu tadi dia bagi pendapat cadangan apa semua supaya saya censored ataupun blur lah Okay, kiri, kanan, belakang, on, jalan. Dia minta saya censoredkan muka-muka ni semua, cikgu-cikgu, censoredkan muka-muka pelajar dan juga motor-motor yang terlibat ni lah motor-motor yang ada ni. Okey, jalan. Check kiri, kanan, belakang semua. Lepas tu jalan masuk sini. Okey, kiri, kanan, belakang. Pin. Disebabkan satu, dia menjaga privasi lah student dan juga pelajar. Dan juga pusat memandu ni sendiri. So guys, kalau ikutkan tadi cikgu kita tu sampai call lah dia punya bos untuk minta kebenaran untuk buat video. Jadi ini alhamdulillah saya dapatlah buat satu video. Actually saya target untuk konten kali ni kita buat 2 video. Satu video saya membebel, satu lagi video kita break sekejap. Okay, kiri, kanan, belakang, on. Satu video kita membebel macam ni. Satu video lagi saya akan buat video proper lah, yang itu straightforward untuk tunjukkan macam mana nak buat KPP 01, KPP 02 dan KPP 03 lah. Okay, kita break kat sini. Macam sekali lagi rutin selamat, kiri, kanan, belakang, on, jalan. Untuk ni saya buat KPP 02 dulu. Kita akan buat beberapa kali. Okay, tamat ujian bahagian 2 kelas B. Okay, bagi signal. Bagi signal lah, tutup signal, gear neutral, tutup enjin motor. Kalau ada JPJ kat situ, kita angkat tangan dan kita cakap siap tuan. Okay. Okay guys, kita buat sekali lagi untuk bahagian 2. Kemudian kita akan buat bahagian 3 untuk lita. Kita buat dulu bahagian 2 ni 2-3 kali. And then baru kita pergi ke bahagian 3 lah, lita lah. Okay, U-turn. Okay guys, kita check brake depan, kita check brake belakang. Kalau ikutkan kita kena turun lah sebenarnya. Tapi disebabkan saya dah macam ni, aku lupa buat ni lah, rutin selamat lah. Rutin selamat, kiri, kanan, belakang dan horn. Aku terus jalan tadi. Tak patutnya macam tu salah So, okay, ini kita buat rutin selamat. Kiri, kanan, belakang, horn. Barulah jalan. Silap lah tadi guys. Ini kalau waktu test ni aku buat macam ni memang fail lah, salah lah Alright. Tadi guys memang lama lah aku cakap dengan korang. Aku daripada pukul 8 ni, ni sekarang dah pukul 1.30. Sorry, sekarang jam dah pukul 2 suku. Barulah reda sikit kawasan ni. Pelajar pun dah tak ramai. Okay, kiri, kanan, belakang, horn. Pelajar dah tak ramai, barulah saya buat video. Sebab saya menghormati cikgu yang ini patut tak boleh kurang daripada 6 saat brake kecemasan. Silap-silap. Leka lah guys, kita dah bercakap ni kita jadi leka. Alright, laluan tidak rata. Okay, kiri, kanan, belakang, horn.
Disebabkan saya menghormati cikgu yang in charge, ada beberapa orang, dan juga pusat memandu ni sendiri. Jadi kita minta kebenaran lah sampai ke bos-bos tadi. Cikgu kita call, minta kebenaran apa semua untuk buat video. Kalau ikutkan dia tak bagi saya post, tapi saya tak tahu. Saya akan buat video ni dulu. Okay, kiri, kanan, belakang, on. Saya akan record, saya akan edit dulu video dan kemudian saya akan bagilah kepada cikgu yang in charge dan juga bos pusat memandu ni sendiri untuk dia nilai sendiri video saya sama ada okey ataupun tidak saya post dalam YouTube. Let's say kalau saya alright. Angka 8 kiri, kanan, belakang, on. Let's say kalau kata cikgu yang in charge dan juga bos dia okey untuk video saya kali ni, saya akan post lah. Kalau tak okey, saya tak post. Sebab saya menghormati juga pusat memandu ni sendiri atas beberapa faktor keselamatan dan juga privacy. Jadi nak tak nak kita ikut je lah kan. Orang punya tempat guys, takkan kita nak langgar pula. Okey, kiri, kanan, belakang, on. Macam ni lah guys. Kalau korang yang ambil lesen B full ataupun lesen motor, benda yang sama, cuma membezakan kita adalah jenis motor lah. Alright. Okey, kiri, kanan, belakang, on. Okey. Alright guys, tamat ujian bahagian 2. Kita akan masuk ke jalan raya terus. Okey, kita berhenti, turunkan tongkat, tutup enjin. Kalau ada JPJ kat sana, kita angkat tangan. Siap tuan. Okey, kemudian kita akan tolak motor kita. Angkat tongkat dulu. Kemudian kita tolak motor untuk permulaan ujian bahagian 3. Korang nampak dia punya signboard dia ni. Okey, kita break kat sini. Macam biasa guys, untuk memulakan ujian bahagian 3, kita akan cek dulu tayar. Pura-pura je ni. Bukanlah cek sangat pun. Buat ada. Kan? Alright, lepas tu kita start engine untuk kita cek lampu lah. Sebab permulaan bahagian 2 dan juga permulaan bahagian 3 kita kena buat benda ni rutin sebelum menunggang. Lampu depan ada, lampu belakang pun ada, lampu brake pun ada, signal kiri, depan belakang okey, signal kanan, depan belakang pun okey guys. Alright, so okey, kalau ikutkan untuk ujian bahagian 3, kita kena tunggu arahan lah daripada JPJ ataupun yang nantilah yang ada kat atas pondok tu. So kalau kata dia dah boleh mula, okey, untuk permulaan bahagian 3 kita kena masuk gear dulu. Untuk kelas saya ni lah kalau tempat lain mungkin berbeza. Okey, untuk permulaan kita kena masuk gear, kemudian signal kanan. Alright, kemudian kita pandang belakang, kemudian kita angkat tangan kanan, dan kemudian barulah kita memulakan perjalanan. Kita kena start dengan rutin selamat lah, which is kiri, kanan, belakang, on, jalan. Dah jalan, kita bagi signal kiri guys. Dekat sini pusat memandu ni. Setiap pusat memandu berbeza-beza guys. Okey, kemudian kita nampak tu kita punya lampu isyarat kita merah. Jadi kita kena berhenti. Signal sentiasa letak sebelah kiri, sebabkan kita nak pergi kiri kejap lagi. Lama lah traffic light dia ni. Aku ingatkan kat Putrajaya aja lama. Kat sini pun lama. Berkicap tunggu. Panas gila panas. Okey, dah hijau. Kita buat rutin selamat. Kiri, kanan, belakang, on. Signal pastikan ke kiri sebab kita nak pergi ke kiri. Okey, himpit kiri, bagi signal kanan guys. Pandang belakang. Alright. Lepas tu masuk ke kanan. Pandang belakang lagi. Okey, tutup signal. Kita jalan terus santai-santai je. Kita bukan buat Grab nak hantar order kerja order, tak ada kita santai-santai je. Okey, dah sampai kat pondok, kita bagi signal kanan, pandang belakang. Okey, kita himpit ke kanan. Signal kanan pastikan hidup dan kemudian kita pergi ke kanan guys. Alright. Okey, sebelum garisan kita kena berhenti. Okey, dah berhenti, kita kena angkat tangan lah, tanda kita berhenti. Itu standard lah. Okey, kemudian kita buat rutin selamat. Kiri, kanan, belakang, on, jalan. Bagi signal kanan, kemudian bagi signal kiri. Kemudian kita bagi signal kanan balik. Sebab kita nak impact belah kanan. Alright. Okey, sebelum lain kita kena berhenti.
Kita pandang buat rutin selamat sekali lagi. Kiri, kanan, belakang, on. Okey, boleh jalan. Ada kereta pula. Okey, kena berhenti kalau ada kereta. Okey. Okey, tak ada kereta barulah boleh jalan. Signal belah kanan. Okey, maintain. Kemudian kita tukar signal sebelah kiri. Jalan terus, santai perlahan-lahan. Okey, lambai tangan belah kanan sebab kita nak berhenti ni. 1, 2, 3, 4. Okey, stop. Lepas tu kita kena angkat tangan. Tanda kita berhenti. Aku tak pasti korang nampak. Aku rasa korang tak nampak kot aku buat video ni. Tapi korang faham lah Nanti aku akan letak macam gambar lah supaya korang nak faham lah Okey, kita dah berhenti kat garisan. Kita kena buat rutin selamat sekali lagi. Kiri, kanan, belakang, horn. Barulah kita boleh jalan. Ada roundabout kecil, kita follow je roundabout ni. Okey, bagi signal kanan. Sebab dalam roundabout kita kena bagi signal. Kemudian kita bagi signal kiri. Alamak, traffic light merah guys. Disebabkan traffic light merah. Oi, kenapa dia berjalan? Allah. Okey, lambai tangan 1, 2, 3. Kemudian kita berhenti. Dan kita angkat tangan lah. Tanda kita berhenti. Sekejap kita tunggu traffic light ni tukar hijau. Lepas tu kita settle. Namanya. Okey, dah hijau. Kita buat rutin selamat. Kiri, kanan, belakang, horn, jalan. Alright. Dah sampai. Sebelum garisan kena berhenti. Okey, angkat tangan. Angkat tangan kanan, tanda kita berhenti. Kemudian kita matikan signal. Ada semut. Melompat ke aku. Turunkan tongkat. Matikan enjin motor. Kalau ada kat atas tu ada JPJ, kita angkat tangan lah. Kata siap tuan. Alright guys. Selesai. KPP 02 dan KPP 03. So kita demo sekali lagi guys. Sebab dah dapat peluang buat video ni, kita akan lenjan buat video ni. Banyak-banyak Alright. Okay guys, kita start daripada mula lah KPP 02, kita matikan dulu enjin. Okay, sebelum memulakan perjalanan, kita mestilah buat rutin pemeriksaan sebelum menunggang. Rutin sebelum menunggang. Okay, cek tayar depan. Kita cek tayar belakang. Kita tengok condition motor kita okey tak okey yang kita dapat ni. Lampu, signal apa semua. Okay, kemudian kita start motor lah. Alright, dah start motor, kita kena tengok lampu. Lampu hidup ke tak? Kalau lampu hidup, okey. Lampu depan hidup. Lampu belakang pun hidup. Signal kiri pun hidup. Alright, signal kanan pun hidup guys. Berfungsi dengan baiklah semua. Benda ni untuk KPP 02 korang tak perlu cakap lah. Sebab nanti waktu KPP 01 kita dah present kita punya motor. Yang dalam keadaan baik, itu keadaan baik, ini keadaan baik. Itu kita buat KPP 01 lah. Untuk KPP 02 beginilah cara dia. Alright, kemudian kita kena check brake lah. Check brake depan, check brake belakang. Kita adjust sikit side mirror, bawa syarat sikit. Okay, kemudian signal pastikan sebelah kanan. It depends, ada tempat memandu tak perlu. Bergantunglah pada tempat kita memandu Alright, kalau macam tempat saya ni, kita kena bagi signal kanan. Alright, so kita mulakan dengan masuk gear. Kita buat rutin selamat. Kiri, kanan, belakang, on. Alright, barulah kita boleh mulakan perjalanan, iaitu menunggang di atas TT. Untuk TT ni guys, macam saya cakap awal-awal tadi, perlu lebih daripada 7 saat. Jadi korang kena adjust lah, pandai-pandai lah korang buat saya berjaya, alhamdulillah. Okey, kemudian untuk rintangan antara kon, kita buat rutin selamat. Kiri, kanan, belakang, horn. Okey, kita kena selang 2 kon lah Okey, berjaya. Okey, berjaya. Alright, terbaik. Okey, next. Kita pergi ke brake kecemasan. Aku suka ni guys. Sebab nak dapat peluang untuk buat video ni sangatlah susah. Sampaikan kena call bos pusat memandu ni. Cikgu kita sampai call untuk minta kebenaran apa semua. So, saya akan manfaatkan peluang ni sebaik-baiknya. Sebab saya ada masa dalam 20 minit lagi. Kalau saya tak manfaatkan, sangat rugilah guys. Okey, brake kecemasan. Buat rutin selamat guys. Kiri, kanan, belakang, horn.
Okey, macam jalan kat Sungai Merap, kau tahu tak? Berlubang-lubang. Dia berlubang-lubang dan dia berbonggol. Sebenarnya dia kiri, kanan, belakang, on. Sebenarnya laluan tidak rata ni adalah kita punya praktis untuk lalu dekat jalan Malaysia. Jalan Malaysia agak kurang cantik Ada kawasan okey. Kawasan Bangi lah, kita cerita kawasan Bangi je lah guys. Sebab saya cover dia Putrajaya semua dia cantik. Tapi masuk Bangi dia hauk sikit. Alright. Ini adalah pergerakan angka 8. Macam biasa sebelum start kita kena buat kiri, kanan, belakang, on, baru kita jalan. Alright guys, alhamdulillah. Lantun pula kelas aku. Anjir. Sebab air tak tergolek. Alright guys, alhamdulillah guys. Selesai kelas memandu terakhir aku untuk bahagian 2 dan bahagian 3. Aku nak pancung je sini, boleh ke? Boleh kot, kita buat dia. By the way guys, aku terlupa nak tunjuk dekat korang untuk KPP 01 bahagian 1 lah Bahagian 1 tu yang kita kena presentation tu. Kena cakap side mirror dalam keadaan baik ke, tayar dalam keadaan baik, apa benda semua tu. Aku lupa nak tunjuk yang tu doh. Aduh. Sorry guys. So video aku ni tak lengkap lah. Ada KPP 02 dan KPP 03 saja. Minta maaf guys. Sebab tadi pun aku memang record video tu last minute. Sebab nak minta izin dekat cikgu tu pun aku ambil masa yang lama. Sampaikan cikgu tu pun call dia punya bos, minta izin apa semua. Sebab kalau ikutkan sebelum ni ada case lah, isu apa benda tak JPJ benda tak kan. Biasalah JPJ korang faham lah. Kita berhenti sekejap Itu je lah guys. Ini aku berhenti dekat Tol Southville. Itu sahaja guys. Walaupun video aku ni tak lengkap, ada KPP 02 dan KPP 03 sahaja. Tapi itu adalah sedikit sebanyak perkongsian aku lah untuk kita ambil lesen B full ataupun B2. B2 pun boleh juga follow. Benda yang sama sahaja untuk ujian lita dan juga halangan-halangan tu kan. So guys, aku macam mula terfikir lah itu adalah kelas terakhir aku sebelum aku buat prates which is QTI lah Lepas settle QTI, aku akan ada JPJ test lah untuk lesen B full. So aku consider benda pun dah nak habis, motor apa yang aku nak kena beli? Aku dah mula duk fikir, nak motor apa aku nak beli ni? Aku ada cadangan tak guys? Aku tak tahu nak motor naked ke motor fairing ke, tapi aku rasa aku akan beli motor naked lah, senang nak bawa kan, user friendly. Lepas tu dia tidaklah terlalu menunduk kan. Tak tahulah. Tengoklah nanti macam mana. Kalau korang ada pendapat cadangan, korang boleh share kat ruangan komen lah. Aku nak cari teman, nak cari kawan untuk Y16 aku. So kena cari motor abang-abang sikit lah So okay guys, itu sahaja video saya untuk kali ini, untuk hari ini, untuk minggu ini guys. Saya harap korang enjoy video saya. Walaupun video saya tak berapa nak lengkap, saya harap korang okay lah, korang enjoy, korang boleh ambil lah sedikit sebanyak apa yang aku share tadi tu guys. Okay guys, so kepada viewer-viewer baru yang baru tengok video saya, yang baru follow saya punya channel, korang jangan lupa share, like, komen, share, subscribe channel saya. InsyaAllah guys, terima kasih kerana menonton sampai habis. Saya rasa setakat itu saja video saya. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum.